Baindang urang di padang kajai ramide anak orang lapau. Kurang awak kok pantang kalau nak dapat harga murah. Iyalah. Kalau nak dapat harga murah tu kok kane harga diri aja, tak bisa doh. Baju $1 paling murah sedunia. Di mana baju bisa $1? Baju murah mana kok? Macam lihat nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Yang ada di kajian itu sih. Kini awak masih bersama Haji ko yang membuat viral video yang patang. Nah, video itu ko. Nah, lah 5 kali keliling toko. Sadonya ni diborong yo. Barang-barang loak aku kamera. Lah viral mana yo. Ku yang dibawa barang langsung ditransfer dari Pekanbaru, Rumbai, Riau kok. Jadi ya awak kini pakai bakso Minang. Mandeh caliak ji. Kok ni orang ji pijit sampai $10. Hah? Tak ada. Nah, kau nya si Haji kau ji. Apa khabar ji? Alhamdulillah, mama. Mangak sih kau? Hah? Biasa, main sen. Main Jawa main ji. Iya, Jawa. Main Jawa diculik orang kau. Kamu awak gini kau? Kamu ke Auckland kecil si Bayu. Ke Auckland. Ke Auckland. Di mana Auckland tu? Auckland tu ada dekat sinan tu, dekat Rumbai, dekat Rumbai saya dekat Pekanbaru. Salawak le. Ode ko. Urang awak aku yo sebana suku mana Salawak aku. Okey. Sekarang kita mau ke Auckland. Kita mau mencari-cari barang-barang bakis, ada barang second. Nah, koknya orang awak aku suku mana second tapi biko barang second so cari doh, tapi cari ke mall loh itu ya. Kamu lah gaji? Boleh ya. Di. Okey. C 2 3. Di. Ada tapi pijit tadi $40 sejam. Mau namu sinan. Rancau makan nasi padang lah yo. Dapat setengah juta tu. Apa nanti celak di toilet portable kau sini? Ampun lah. Nggak usah diceritain. Ada beda Haji, apa namanya, isinya orang bule jadi isi orang Indonesia tu beda nak. Sama sih, lingkar kunyang itu coklat. Ada warna hijau ya. Ada. Oh, you nak makan pucuk ubi yang tu dah. $25? Is it still negotiable? $20 more. 20? Yeah, that's not the last price. Cara magunya bah ceronya kok. Pahit sebentar. Baik sebentar loh. Dah awak bongkar je. Dah dapat murah awak bongkar je lah. Di Tampek Siko kok bisa mencari baju paling murah sedunia. Baju $1 paling murah sedunia. Di mana baju bisa $1? Baju murah mana kok? Macam lihat nak. Thank you. Mantap. Apa rasanya? Asin. Ni lamanya. Ni lama. Langsung kuah jangit. Jangit kuah. Pak Haji, elektronik di sini nampaknya meyakinkan atau enggak? Mahal ya? Mahal pada di toko elektronik. Ya, alun bagus lah. Jadi awak sini harus tahu harganya baru bisa nego. Kalau enggak panjang kalau. Kurang awak kok pantang kalau nak dapat harga murah. Iyalah. Kalau nak dapat harga murah tu kok kane harga diri aja, tak bisa doh.
nak orang Minang awak nama tu. Di nego nak boleh ada. Tak boleh dah. Kau orang Minang tak boleh dah. Tak boleh nak dapat harga murah tu. Nak boleh ada. Go 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 go. For two people. No puedo darte cobro porque ella nadie puede. Excuse me, is it down to come in? Baju lah dapat. Jam lah dapat kalau siko. Kuali lah dapat lah. Tu kuali situ ah. Beda kuali orang Amerika kau tu. Bali lah kuali cik nak. Alah salah. Kali panjang lah. Oh kan digalih le. Oh kau orang bawa mana kau? Kamar-kamar ni digalihnya le. Bali murah kau jual mahal kan? Oh dia kau orang bawa mana kau? Rumput Sanjay lah dapat lo. Lah dapat lo bunga, lah dapat lo mainan. Lalu pergi ke Jamban. Bayu melanjut gini. Oh deh. Pergi ke sini cuma untuk numpang Jamban saya si Haji. Oh deh. Ingin tahu bentuk apa Jamban tu langsung. Kamu lagi ko? Hah? Kamu lagi ko? Kamu ko? Pergi ke mall le. Kamu le. Ke mall le. Orang awak kau nak ke mall kau lulun komplit le. Ke mall le yo. Kamu le. Okay, let's go. Kau si Haji di toko Tumi kau lah sajam lo nyo kau. Nyo terlalu di dalam atau nyo baan yo dalam kau. Tersasik yo dalam dak cali lu. Lamu mana yo dalam toko kau. Sampai mall kau harus cari jamban lo. Tak bisa dah. Susah ke Jamban. Terus cari jamban lo sampai mana cari jamban lo. Susah ke Jamban. Susah ke jamban. Rajo di Amerika. Tu jamban sana. Jamban. Tu jamban sana, okey. Pakai jamban awak lu.